Abang, kita dah miskin, tersepi hutang lagi. Saya nak kerja abang tak bagi. Apa sebenarnya abang nak ni? Saya nak tahu apa yang abang nak. Apa yang abang nak sama je macam suami-suami nak. Apa yang suami-suami nak tu? Secara amnya, ada 3 perkara yang suami-suami ni nak. Kalau isteri-isteri buat yang ketiga, dia akan mendapat tempat pertama di hati suami. Apa sahaja yang dia minta, confirm dia dapat. Cuba nombor 3 dulu. Dengar dulu sampai habis. Yang pertama, suami nakkan ketenangan. Suami ni dia tak nak balik rumah, isteri terus minta macam-macam. Dia tak nak balik rumah bersepah. Dia nak ketenangan. Sebab tu, kalau isteri jenis suka minta cerai je, dah suami pun penat. Dia akan ceraikan je. Yang kedua pula, suami ni nak kehormatan. Tiap kata-kata isteri yang mencalakan hati suami akan mencalakan respek yang ada pada suami. Ini akan membawa kepada perkara yang ketiga. Yang ketiga, suami nak keutamaan. Keutamaan ni lah menyebabkan si isteri akan menjadi sang ratu kepada hati sang raja. Isteri pun akan menjadi keutamaan suami. Waktu tu apabila isteri minta, suami pun utamakan permintaan sang ratu. Tapi ramai isteri tak nak berikan keutamaan ni pada suami. Lepas tu dia salahkan suami sebab tak nak ambil berat dekat dia. Memang berat nak usahakan tu. Tapi perkara yang isteri akan dapat tu pun besar juga. By the way, abang tu buat apa ni? Tengah prepare nak launch Ashiki ni, the person I prioritize the most. Kategori dia untuk wanita. Suami yang cintakan isteri dia, hadiahkan kepada isteri dia yang dia sayang sangat. Isteri pula, janganlah bagi privilege Ashiki ni kepada orang lain. Pakailah ketika mana berdandan sebelum masuk tidur ya. Yang isteri nak apa pula? Soalan ni abang jawab dekat next video. Abang nak go deep tentang apa kehendak isteri. Yang mana tengok video ni, jangan lupa tekan follow ya.